Antony Lock angkat buku jingga. Setuju dengan UEC. Jangan putar balik. Tan Sri Muhyiddin, dia pegang buku jingga. Ada apa dalam buku jingga? DAP akan perkasakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita selama-lamanya. Ada orang kata pelajar-pelajar UEC ni tak tahu bahasa Melayu. Kata Hadi Awang pun tu setuju dengan buku jingga. Anthony Low ni saya nak komen. Saya baru pagi tadi tengok satu video yang masa Tun Mahathir cakap Dong Zong itu racist. Masa tu dia pegang mikrofon. So, Dong Zong, it has never fought for Malaysia. It has only fought for one race in this country. This is a multiracial country. You must think also about the feelings of other people. When we do something, we must think, what would the other race say? And if UEC ni saya nak komen sikit. Saya tak setuju menteri dengan orang-orang kerajaan kata dia tak iktiraf UEC tapi bagi laluan. So saya rasa itu kenyataan yang tak betul tu. Kalau kita ambil kira UEC ni dalam kemasukan ke IPTA, itu maksudnya mengiktiraf lah tu. Sebab kalau kita tak iktiraf, maksudnya kita tak ambil kira langsung. The fact that kita ambil kira maksudnya kita mengiktiraf lah. Dan apa masalah UEC ni? UEC ni masalah ni, ia akan menyukarkan lagi perpaduan kaum dan perpaduan nasional dekat negara ini. So kita ada dua sistem pendidikan pula dah macam itu. Dulu sekolah rendah memang kita ada sekolah SJK kan, yang apa dia punya medium berbahasa ibunda lain. Tetapi di sekolah menengah kita serapkan untuk sistem pendidikan kebangsaan. Tetapi UEC ni dia memilih untuk orang kata pergi ke sistem pendidikan mereka lah. Tapi bila nak masuk IPTA ni, dia nak integrate balik itu yang orang kata dia suruh diambil kira. So kalau katakan kerajaan iktiraf sikit-sikit ini, maka perkara ini akan menyukarkan lah untuk kita membuat integrasi nasional. Ini yang kita tak setuju ini. Itu yang kita kata lah. So sepatutnya dia tak payah ambil kira terus lah. Tapi ada orang hujahkan yang UEC ni kenapa masa dalam dengan swasta boleh je, sekarang baru masuk. Apa beza? Dulu dah iktiraf dah dalam pendidikan IPTS. Itu IPTS. Tapi bila IPTA ni dana kerajaan ni. So bila dana kerajaan, kita kena promote perpaduan nasional lah, medium bahasa kebangsaan lah. Kalau IPTS itu kita tak halang. Kalau mereka UEC ni swasta, dia nak pergi IPTS, itu mereka boleh buat lah. Tapi apabila orang kata dia nak masuk IPTA ni menggunakan dana kerajaan. So kerajaan kita sepatutnya mempromot perpaduan nasional through education. Tetapi kalau mereka iktiraf UEC, ini seolah-olah kita pula mau buat sistem pendidikan yang bercabang pula dah, yang menyukarkan untuk kita buat penyatuan nasional lah. Itu yang kita tak setuju tu. Kalau ada orang kata yang tak adil, so dia macam diskriminate untuk pelajar student Cina, India yang lebih pandai daripada Melayu. Macam mana tak? Kalau dia kata macam itu racist tu. So kadang-kadang dia orang kata kaum ni pandai, kaum ni tak pandai, kaum ni malah. Itu saya tak setuju lah dia cakap macam tu kan. Pasal benda-benda itu tidak boleh dikaitkan dengan kaum. Semua kaum ada orang pandai, semua kaum ada orang yang rajin. Dia tak kalau ada orang cakap macam itulah. Pasal adil tak adil ni, saya ingat kalau katakan mereka buat macam itu, mahu kerajaan terima kemasukan ke IPTA ni melalui UEC, walaupun dia kata sikit-sikit lah, khusus tertentu saja. Ini lagi tak adil kepada orang-orang yang bukan Melayu, anak-anak komuniti Cina yang diikut sistem kebangsaan. So sekarang ni macam profesor tu cakap kan, profesor kata ini tak adil untuk anak-anak Cina yang setia dalam sistem pendidikan kebangsaan di peringkat menengah. So bila mereka nak masuk universiti nanti,
dia pula kena bagi laluan kepada orang yang tak ambil sistem pendidikan kebangsaan di peringkat menengah ini. So itu tidak adil kepada kebanyakan anak-anak komuniti Cina yang masuk sekolah menengah di Central Malaysia. Sebab baru ni nama tu Anthony Locke angkat buku jingga. Kata Hadi Awang pun setuju dengan buku jingga. Anthony Low ni saya nak komen. Saya baru pagi tadi tengok satu video yang masa Tun Mahathir cakap Dong Zong itu resis. Masa tu dia pegang mikrofon. So sekarang dia cakap lain. So saya tengok masa Tun Mahathir jadi pemimpin, Anthony Low ni tukang pegang mikrofon. Amiruddin tu mungkin tak tahulah dia bawa apa ke bawa beg kan. Tapi sekarang ni tengok bila kerajaan di bawah kerajaan Anwar Ibrahim ini, orang yang dulu pegang mikrofon ni sekarang ni dah apa ni orang kata menjadi penentu pula dah. Orang-orang lain mengikut dia, itu yang tak boleh. Kita tak boleh dia nak impose dia punya idea macam mana kita nak menjalankan kehidupan dekat Malaysia ni pada dia punya values. Tak boleh lah. Kita ada values kita sendiri, kita ada values kita dengan acuan kita. Buat apa kita nak ambil sistem pendidikan orang lain yang pada asasnya datang daripada, walaupun dia kata oh ni dekat sini ke apa, tapi kalau kita tengok seperti yang diterangkan oleh profesor tu profesor tu kata ini asasnya daripada buku-buku teks ni pun datang daripada negara lain. Kita nak buat sistem pendidikan pada acuan kita sendiri, bukan acuan orang lain, modify sikit untuk kita pakai. Kita tak nak macam itu. Setuju tak UEC ni 2 tahun lalu 2024-2025 Anwar dah kata dah takkan luluskan UEC. Tapi sekarang dia bila lulus kerana terpaksa mengikut, kalau tidak akan jatuh. Saya nampak angle dia kan, kenapa dia buat macam ni, politik main politik. Politik. Sebab kalau tidak, macam mana pula dulu Anthony Low boleh pegang mikrofon yang masa Tun Mahathir kata Dong Zong tu resis, dan Anwar Ibrahim kata tak nak. Dulu dia kata tak nak, tapi sekarang ni dah dekat-dekat pilihan raya. Mereka perlukan sokongan yang 95-90% daripada pengundi Cina. So ini kind of pandering kepada pengundi Cina lah, ini yang mereka buat ni. Sebab sekarang kalau kita tengok di Sabah, pengundi Cina pun tak undi DAP. Pasal ekonomi teruk, keadaan teruk, dia boleh naikkan harga minyak macam mana ni kan. So dia nak tarik balik pengundi Cina ni, dia bawa lah isu-isu macam ni. Dan pada saya isu ni isu 3R ni kan, sistem pendidikan berdasarkan UEC yang mana dia punya medium dia tu adalah dalam satu bahasa ini, bahasa Mandarin dan sebagainya kan. Ini isu-isu ini. Dan hari ini kita tengok semalam Tony Pua buat statement macam itu. Banyak laporan polis telah dibuat. Saya harap polis bukan sahaja siasat, tetapi polis bawa siasat betul-betul dan bawa Tony Pua ni ke muka pengadilan lah kalau dia ada elemen hasutan dan sebagainya. Itu terpulang pada polis dan peguam negara. So saya harap mereka siasat betul-betul lah. So saya nampak yang bawa benda-benda 3R ni sekarang bukan pembangkang. Saya nampak yang bawa elemen 3R ni kerajaan, sebab dia nak tarik berdasar dia tahu dia kehilangan undi daripada undi kaum Cina. So dia nak orang kata nak tarik undi Cina ni, dia bawa isu-isu ladang babi ni, dia bawa isu isu UEC ni dia bawa. Ini bukan pembangkang punya ini ni. Bila tuanku dah cakap 3 kali pun masih juga nak buat ladang babi, ataupun masih juga nak bawa isu ladang babi ni dia ni. Ini saya tengok salah satu cara mereka nak inilah, mereka nak tarik undi lah. Last our discussion hari ini, apa pengetahuan Korea yang lama dalam kerajaan membaca data makro dan mikroekonomi, data yang dibentangkan oleh pakar. Saya ingat sikit tentang, saya tengok panel-panel dan ahli-ahli dalam round table hari ini. Saya rasa mereka lagi kita tengah bincangkan secara open tadilah, open. So ada pro, ada con, ada ini adalah satu benda yang bagus lah, yang dipengerusikan oleh YAB Dr. Sam tadi kan, dan juga YB Hilman ini bagus, dan ia adalah satu benda yang terbuka lah. So saya nampak kita kena selalu ada lagi benda-benda macam ni, sebab dalam keadaan sekarang saya tak nampak dia orang buat
buat macam ni. Sekarang kerajaan ni terperangkap dalam groupthink. So Anwar Ibrahim Perdana Menteri bagi satu direction, semua orang ikut. So orang nak cakap pun tak boleh, orang nak cakap benda yang contradict pun saya ingat ramai orang tak boleh bercakap lah. Dan mereka takut, so mereka mengikut je lah apa yang Perdana Menteri nak buat. So sebab itu penyelesaiannya saya tengok dalam kerajaan ni, dia punya keputusan-keputusan dia buat banyak menyusahkan orang, menyusahkan rakyat, naikkan harga minyak, potong bajet Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesihatan. Ini semua benda-benda yang menyusahkan rakyat ini. So saya nampak Tak pernah sebanyak inilah. Tak pernah kita potong bajet Kementerian Kesihatan sampai 3 bilion OE, Kementerian Pendidikan Tinggi 2 bilion. And bayangkan dia potong bajet Kementerian Kesihatan 3 bilion. Tapi pada masa yang sama dia nak pergi buat Kota Madani 4 bilion. So mana dia punya priority tu? Orang sakit ke nak pergi buat projek mega dia ini tak masuk akal. So pada saya, kalau dalam keadaan sekarang kita kena reprioritas perbelanjaan itu. Jangan lepas tu potong pendidikan KPT kita yang ada beasiswa untuk anak-anak kita, orang-orang muda ni semua dapat beasiswa, support untuk pendidikan anak-anak orang miskin untuk pergi ke universiti dan sebagainya, itu 2 bilion. Lepas tu pada masa yang sama, yang itu dia potong 2 bilion potong, tapi dia spend 2 bilion buat IC baru. So macam mana ni? Awak nak IC baru 2 bilion ke lebih penting daripada pendidikan anak-anak kita di institusi pengajian tinggi ni? So sebab tu saya tengok kerajaan sekarang dia punya priority tak betul. Dia cakap keadaan tenat tak ada duit, tapi dia spend macam itu, dia tak prioritas betul-betul lah. Itu. Sikit last. Apa pendapat Tuan Sam bila melihat Menteri Madani menjawab soalan 67 scuba? Tak? Dia tanya soalan yang kritikal sebenarnya. Soalan dia pasal kenapa Convention PH sama dengan Parti Bersatu Rafizi. Dia jawab 67. Saya tengok kita bila dia orang ikut trend macam itu, ikut trend ni tak salah, trend ni macam-macam ada trend, tapi bila dia menggunakan trend untuk jawab soalan yang serius, itu maksudnya dia tak tahu pun nak jawab. Saya nampak macam itulah. Nak ikut trend tak ada masalah, ikutlah trend kan. Tapi bila orang tanya soalan yang serius, dia jawab benda tu maksudnya dia buang masa lah, atau dia buang masa, ataupun dia tak boleh nak jawab lah. Sebab sebagai menteri ni, gaji dia dibayar oleh rakyat. So setiap masa dia tu berharga. Dia tak ada masa nak berjoget-joget bawa basikal dalam office. Sepatutnya dia tak buat macam tu lah. Sebab orang berharapkan dia untuk menyelesaikan masalah, bukan membagi jawapan-jawapan yang begitu. Nak buat trend waktu malam lah, time dia dengan keluarga ke apa, nak buat macam tu 6, 7, 8, 9, 10 ke apa, kita tak peduli, tak kisahlah. Itu suka hati dia lah. Tapi bila wartawan tanya soalan yang serius, patut dia membagi jawapan yang serius lah. Itu pada saya. Alright, okay. Alright. Thank you.